Siapakah bersama kita, Nabil? Yes. Lagi saya excited sebenarnya. Kenapa Lah, sebab tak jadi kok pun jadi diorang ni. Okey, kita ada Fizo Omar. Kita ada Diana Hafiz. Amin. Dan kita ada Diana Hafiz Amin. Hamido. Okey. Hafiz Hamido, Fizo Omar dan Amin. Itu dia. Jom kita tanya dulu. Hafiz lah, Ya, Hafiz. betul. Bermula dengan kumpulan nasyid UNIC, kemudian keluar dengan album solo, dan sekarang sudah bergelar sebagai seorang pengacara. Apakah perkembangan terbaru anda? Macam tu. Album baru, album Zikir Terapi Diri 2, Volume 2. Wah, kita kena dapatkan Zikir Terapi Diri 2. sebab kita dah ada yang nombor 1 punya. Yang nombor 2 nya kita kena Dengar dapat. tengok macam tak dengar ke tak? Tak, tadi ada dengar cakap Hafiz semua ada. Hafiz ada special zikir untuk Nabil. Nampak. Zikir apa tu? Dia kalau lagu zikir kena bagi, kalau lagu hip hop dia sanggup download. Dia dah bawa tak CD? Tak boleh bagi sekali Fizo Omar. Okey. Okey, kita akan cerita pasal album tu sekejap lagi. Dan sekarang ni saya nak tanya, jarang-jarang tahu dapat Diana Amir keluar kat TV macam ni Especially live. kebelakangan ni lah. Yes. Dengan cerita dah nak kahwin, bakal suami tak bagi kau, Wah, tak dia bagi punya keluar soalan TV terus ke? panas, Mak. Kena-mengena. Tak bagi keluar TV ke, dah tak bagi campur orang ke macam mana? Cuba cerita sikit. Tak adalah. Boleh je. Boleh kan? Saya je yang suka, sebab sekarang ni saya suka belajar first. Saya suka cari-cari ilmu. Saya suka buat benda lain. I pernah tengok juga satu buku yang dikeluarkan oleh Diana Amir. Ya, buku Titisan Mahabat. I bawa sebenarnya, nanti I tunjuk. I ada publish Titisan Mahabat. Nak tengok macam mana Dalam buku tu. dalam buku tu semua ada kisah pasal you saja. Ada a lot of I punya experience lah, dengan dia punya hikmah di sebalik experience tu. And ada I jadi Samad Syed sekejap, I buat 2 sajak. Dapat ilham daripada apa yang berlaku tu. Sebab Yes, apa, Fah? I dengan Diana Amir, yes, kita pernah sama-sama dengan Ustaz Don, kita pernah bagi ceramah sama-sama kan sekali. Nabil, siapa yang nak bagi ceramah? Tak, I tak bagi ceramah, I tanya soalan, dia orang jawab lah. Ahli panel je. Fizo Omar. Ya, saya. Sekarang ini kira orang cakap apa, usahawan muda yang sedang berjaya Pengacara, ni. pelakon, businessman. Dan sekarang ni dengan cerita dengan hot burger panas. lagi, burger panas. Dia pun hot guy. Dia berniaga hot burger dengan serunding lagi. Walaupun dia hot guy, tapi kisah cintanya masih lagi Tumbak ambing. Terima ambil, aduh. baru clash ni. Okay, cinta, pasal cinta kejap lagi kita Kejap cerita. lagi. Kita cerita pasal Business dulu. Business dulu. Business dulu. Okey. Macam mana boleh tiba-tiba terjebak dengan burger, hot burger ni? Dia Business sebenarnya benda ni sudah dirancang sekian lama. Sebab tu saya keluarkan buku masakan, air tangan Fizo. Diana ada apa? Titisan Mahabbah. Saya ada air tangan Fizo. So saya lebih kepada masakan. Memang minat saya lebih kepada masakan. So satu hari saya terfikir, sebenarnya dah 2-3 tahun terfikir kan, macam mana saya nak buat bisnes, at the same time saya boleh tolong orang lain. So setakat ni alhamdulillah bila saya buat research. Dah macam zombie macam dia makan burger tau. Okay, so bila saya dah start sekarang ni, alhamdulillah untuk tahun pertama saya dah ada almost 30 stall. 30 stall. So dengan sendiri saya baru dapat setahun bantu dalam staff saya pun ada lebih 30 orang. So dia orang dapat niaga burger lah. Alhamdulillah. Rupanya anak-anak muda yang tak ada buat apa-apa tu boleh. Nampak Yes. ni dia bagi peluang. Saya bagi stall pekerjaan, free. yes. Bagi stall Saya free. bagi stall free. Itu Kalau dia. niaga lah untung kau ambil. Tapi ambil barang dengan hot burger lah. Itu dia. Kau nak apa lagi? Bagi stall free untuk niaga kau ambil. Nabil pun dah try. Nabil tak Satu nak hari niaga burger. 4. Macam ubat. Okey, Nabil macam ni lah malam ni, macam-macam tanya. Tapi Nabil, nak tahu gosip yang paling meletak minggu ni? Mestilah gosip nombor 1. Roll it. Ada Instagram? Ada. Datuk Siti Nurhaliza pula dikecam peminat di Instagram. Cerita yang Datuk Siti upload gambar Datuk K tengah workout dekat gym. Tapi orang semua tak setuju dengan gambar tu. Ya Allah. Tak suka, jangan follow. Senang je. Kau kenapa dah kenapa kau orang ni? Alah, tak suka, tak Janganlah payahlah. follow. Buat dosa kering je nak kutuk-kutuk Dosa-dosa orang, free. Ish. Tak, the thing is, Instagram ni sebenarnya ruang orang kata tempat kita share, tempat kongsi. Orang nak pengalaman kongsi dan pun dah juga- patut bersyukur tau. Tak kongsi kau tanya, mana ni? Lama ni lah. Apa ni? Tak dengar cerita. Dah kongsi kau komen-komen pula. Datuk Siti tu saya kawan baik tau. Saya lah komen dia. Dia belum tentu nak komen. Okey lah, kita nak lecture. Kita kembali selepas ini dengan soalan yang lebih panas. You jawab pasal cinta tu Kau jawab. Oh ya, Dia apa yang berlaku di sekitar planet gempa Batu Kawan. Tak lama lagi mungkin ada dekat Kuantan. Yang tu Yang tu insyaAllah. kira langka? Ada. Dia orang bayar kan? Dia suka
ni. Dah ada up payment. Lah datang. Mata duitan Mata duitan. Berbaloi dengan kerja. Okey, kita nak tanya Diana Amir ni. Ni pasal kahwin tu. Pasal kahwin. Dengan cerita dah nak kahwin. Dah nak kahwin. No, actually yang the funny thing is, I jadi duta untuk jom kahwin tau. Dia galeri Lu ajak untuk semua orang kahwin perkahwinan. apa? Ya, itulah I ajak semua orang jom kahwin ramai-ramai. Dia event ni dekat SACC, Shah Alam Convention Center, 11 sampai 13 Oktober. I jadi duta. But then I belum kahwin lagi. And kat situ ada perarakan perkahwinan and all, so maybe I kahwin kat situ cukup. Untunglah. Dia terlepas cakap. Dia cakap kahwin kat situ. So kepada yang nak. Jadi bila? Apa dia? Perkahwinan you? Perkahwinan I don't know yet. Tak But tahu the lagi. event 11 hingga 13 Calonnya dah Oktober. sudah ada lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Dahsyat ni. Walaupun dia jangan keluar TV tengok. Ni ada lagi satu ni. Berkolaborasi dengan Melinda Loy. Yes, Buat tudung. cantik Yang dia beri kan? nama Diana Okay, bagi Amir satu. for email. Ya, Email Imam. ni lah boyfriend you. No, email sebenarnya the root words for amal. Amal bahasa Arab amal. So maksudnya macam good deeds. Sebab kita orang collaborate untuk buat tudung ni. Maksudnya kita orang akan bagi sebahagian daripada hasil dia kepada keluarga besar Nurina Alawi, anak-anak HIV and AIDS. Dan saya jadi guest designer lah untuk tudung dan Melinda Lui sebagai designer untuk baju. Alhamdulillah. Macam tu. Bukan boyfriend lah Nabil. Good deeds lah. Buat tudung apa semua. Dapat Tapi cantik duit. kan ni antara tudung. Dia ada colour, banyak colour lah. Ada 12 colours. Ada 12 designs. Lepas tu you tadi nak tanya kat mana kan? Dekat macam thepoplook.com ada, dekat Fashion Valley Online ada. lah. Online ada, yes. Dekat Melinda Lui punya showroom pun ada juga. Tu dia. Cerita-cerita pasal kahwin ni. Ni orang yang duduk tengah ni. Tadi Muka kongsi dia berdua tadi. Kujat muka dia bila orang cakap pasal kahwin. Gini tadi. Alah. Macam mana? Gini. Alah, kahwin. Sebab apa? Ni dengar cerita lah. Ni Ustaz. Ustaz. Bila ada pandai zikir. Tu. Teman lama. Tak jodoh tak kesampaian. Berkahwin pula dengan orang lain. So, macam mana dengan keadaan? Nabil Tak ada sebab kita plan, sebab dia pun duduk kat Mekah. So kita pun plan pun dari jarak jauh. So kita WhatsApp je. WhatsApp. Lepas tu WhatsApp tiba-tiba dah nak kahwin dah. What's down lah. What's down lah. Faham tiba-tiba. Tapi okey sebab Dia cakap dengan cara yang baik. tak cakap pun. Tak cakap pun. Tak cakap. Tapi sebab kita pergi ke umrah baru-baru ni pun sebenarnya kalau jadi masa tu. Tiba-tiba macam okeylah. Tak apa, tak ada rezeki insya-Allah. No problem. No problem sebab saya rasa dia dapat orang yang lebih bagus untuk dia. Fizul? Tak apa, Fizul kejap lagi. Kejap lagi. Sabar. Manager dulu. Siapa pengacara sekarang ni? Yes. Tunjuk sini. Soalan untuk Fizo, dah 2 bulan beliau ditinggalkan atau meninggalkan kekasih. Nanti sekejap lagi dia akan jawab. You dump dia kan? Kita like dulu, kembali selepas ini dalam Melatop. Wow. Ya. Dah baru commercial break tadi macam-macam dah kita Macam-macam. Dah macam bazar Ramadan. Habis tangan ada, iPad ada, buku ada. Kita dapat apa ni series zikir terapi diri 2 daripada Hafiz, dari buku titisan Mahabah daripada Naami. Fizo hak burger? Kejap lagi. Tapi tak apa. Talak store datang sini. Yang penting hang jawab dulu soalan kita pasal cintun tadi tu. Jangan nak mengelak. Apa cerita ni sebenarnya? Soalan Nabil bagi. Soalannya tu, Kasih yang paling panas sekali. Yang paling panas, adakah awak burger? masa tengah buat burger awak pegang tangan girlfriend awak tu terletak atas kepala burger dan itu yang menyebabkan awak ditinggalkan? Itulah tangan dia pun dah berparut dah sekarang. So Jangan. Hati ke tangan berparut? ada sebenarnya lebih kepada tak ada jodoh lah. Bila dah berkawan, kita dalam proses nak mengenali. Lagipun sekarang ni komitmen dulu bukan macam dulu zaman mesti bercinta. Bukan macam kita keluar Kelantan. Okey, bukan. Bukan. Maksud saya sekarang ni dah masing-masing dengan busy dengan komitmen masing-masing. So tak ada masa nak bercinta. So rasa kalau tak boleh go on, tak boleh nak together, better turn to the next page. Tapi Fizul dah umur berapa dah? 28. Bila nak kahwin ni 28? Sejujurnya saya dah bersedia. Sejujurnya. Dah bersedia. Okay. Cuma sekarang ni tunggu masa yang sesuai dan calon yang sesuai lah. Jumpa orang yang sesuai. InsyaAllah. Yang penting ibu kena approve. InsyaAllah. Ibu nama Okey dah. Seorang yang okey dengan seorang toke burger. Yes. Sebelum tu Saya lagi menyaksikan kami dalam Melatop.
Oh ya. Okey, saya masih lagi ada soalan tentang Zikir Terapi Diri 2, album terbaru daripada Hafiz Hamidun. Mungkin nak ceritakan sedikit tentang intipati ataupun 11 zikir yang ada ni kan. Yang tadi saya tahu favorite Hafiz adalah Rabbi Sydney. Jadi apa yang specialnya? Album ni dia ialah sambung je daripada yang sebelum ni punya album. So sebab kita tengok dekat YouTube pun dah million video klip ditonton. So kita rasa album ni dia lebih lokal sikit. So semua zikir-zikir ni dia ada elemen Melayu, elemen Nusantara. Senang untuk dekat dengan ya, sebabnya orang akan pakai album ni untuk dodoi, untuk dalam kereta yang tak boleh tidur, yang ada especially. problem. So kita rasa macam okay, kita kena bagi something yang soothing dan relax. Kita tak yalah, bukan lagu-lagu yang berat. Nak tidur malam ni tolong pasang. Memang Seriously, tak malam. I sangat sarankan. Betul. Bukan untuk tidur je. Malam berdekur. Bawa kereta, Tapi tu bawa hari motor pun. Serius ke kau ni? Kau jangan menipu main-main Allah, zikir ni. sumpah. Aku memang dekat dalam kereta memang ada sebab baby saya. Dia dalam kereta kadang-kadang dia terperanjat kan. Kita langgar bonggol bila dia dengar zikir dia macam duduk diam. Tak percaya cuba try. Saya memang pasang zikir dalam kereta sebab baby saya macam sebab baby bukan sebab bapak dia. bapak dia pun macam baby kat perangai. Bapak dia ada zikir special. Lebih tenang lah isteri saya zikir kan. Okey, apa nama? Fizo, dengar cerita bulan Ramadan ni ada buat gathering dengan majlis buka puasa dengan peminat. Boleh tak share sikit bagi detail kalau peminat nak datang? Untuk fans saya sebenarnya limited. Saya fokuskan untuk fans saya, untuk anak-anak yatim dan juga staff-staff saya punya Hot Burger punya staff lah. So saya limit untuk 100 orang saja sebab tempat tu kecil kan. So akan berlangsung pada 20 hari bulan Julai next week di Sakura Crystal Taman Melawati. So untuk detail dapatkan info dalam saya punya Twitter @FizoOmar. So saya akan letakkan sana. Okey, carta filem untuk minggu ni kepada yang belum pergi tengok lagi, pergi tengok yang Singgam Turun dan Puria del Logis. Okey, sebenarnya Diana kan di bulan Ramadan ni saya dapat aktiviti buka puasa dengan anak yatim. Mungkin ada aktiviti lain yang Diana buat. Diana sebenarnya untuk Ramadan ni Diana kurangkan aktiviti because of ini je bulan yang kita boleh lah nak kurangkan aktiviti sebab banyak benda lagi yang untuk spiritual journey kan. So itulah. Okeylah, sedikit tentang buku tulisan Mahabah ni, di mana kalau saya nak beli, kat mana saya nak dapatkan? Okey, buku ni harga dia RM16.90 je, boleh yang promosi kan? Boleh dapat dekat MPH Bookstore ataupun di publisher dia Mas Street Publications, boleh tengok dekat dia punya website ataupun dekat My Manager. Tengok dekat Facebook I lah. Dekat Facebook saya. No. Oh, your manager. Tengok dekat saya punya Facebook Diana Ami ataupun dekat Instagram saya Diana Ami Sambung, kat situ banyak sangat lah. Macam Lofa pun tahu dekat saya punya Instagram kan. Yes. Dekat situ banyak lah info pasal saya punya aktiviti. Okey, dari Pulau Pinang ke Pulau Redang. Tapi tidur dalam kapal lah. Kita tengok Nabil tak datang, semua yang datang macam biasalah. Kau saja nak sabar aku kan. Okey, dia promise je kata nak datang tapi tak datang You cakap Zizan ni. Tak ada lah, gurau je. Diana Amir. Ya saya. Ni awak masih lagi dengan MIG. Ya saya. Tapi MIG kan ada peraturan masa dengan diorang tak boleh bercinta lah pasal. Tapi dengan awak kan dah nak kahwin dah dekat-dekat ni kan. So macam mana dengan masih lagi dengan peraturan tu? Rasa macam MIG okey, dia bukan tak bagi bercinta apa. Dia kalau main-main bercinta yang dia tak bagi. Jangan main-main. Then if you macam ada rasa tanggungjawab, you dah boleh carry yourself, tak ada masalah pun. Dia cuma risau kalau kita terjebak dengan masalah sosial. That's all. Yes. Bagus MIG punya ni. Saranan dia jagalah. Jangan main-main cinta, sebuah filem terbaru daripada David Cho. Okeylah, kita nak relax je boleh? Nak relax? Ya, sebab lepas ni kita ada benda yang special. Okeylah, I nak tanya Fizo kan. Puasa Fizo takkan meriah tanpa apa? Takkan meriah tanpa biasanya orang kata tanpa serunding. Tanpa serunding. Tapi serunding dah habis tau. Serunding sebelum puasa dah habis 1000 kilo. Sekarang tengah pening kepala banyak. Jadi you I buat banyak-banyak. 1 tan tu. Lembu dah habis dah. Tapi sekarang dalam proses lah. Dekat kampung tu semua tengah bergotong royong buat serunding. Serunding ayam tak buat? Ayam quite slow tapi serunding daging lah. Macam last year saya dapat habiskan 2000 kilo sepanjang bulan puasa. Tetapi this year sebelum masuk bulan puasa dah habis almost 1000 kilo. So sekarang ni yang tengah queue ni beratus-ratus kilo. Siap dah bayar duit tengah pening. Minta maaf semua, nanti akan dapat slowly. Slowly lah. Tapi sebelum tu beli burger dulu lah. Hafiz, puasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fizo.
kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Fizo Omar. Allah selamatkan kamu. Happy birthday Fizo Omar. Terharu, first time ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, kita terus ke birthday Meletup. Terimalah hadiah dari saya, Fizo Omar. Bukan saya, dari Meletup sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sebenarnya birthday saya pada 19 hari bulan lagi 2-3 hari. Tapi ni awal-awal dan first time disambut secara langsung. Terima kasih. Meletup kan? Meletup tak? Meletup. Orang baik-baik selalu dapat benda baik-baik. Ustaz Afiq Hamidun. Okey. Ustaz Afiq Hamidun, orang baik-baik dapat jumpa orang baik-baik, nampak? Janganlah ngomong macam tu, tak baik. Okey, anyway, tadi nak sambung balik. Puasa Hafiz tak meriah tanpa apa? Saya rasa kalau saya tak ada tak apa, kita tunggu. Ada pasangan, isteri. Alah. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan. Sebenarnya ialah saya dah banyak tahun dah puasa seorang-seorang. Kita kat sini kan. Family ada tapi kita dalam WhatsApp group. Sekarang ni dah senang je. Lagi WhatsApp group lagi lah. Lagi merapatkan ni. Tak juga. Sebenarnya diorang semua post gambar masing-masing je. Mak makan ni, kakak saya makan ni, semua kat dia kan. So kita macam sibuk kerja kat studio and everything kan. Tapi actually kawan-kawan yang banyak mengisi kekosongan itulah. Kena cepat-cepatlah kahwin. Cepat-cepatlah kahwin. Faham pun sama. Cakap orang ni sendiri dah masuk trisiri. Kau doakan tu dia doakan tu. Dulu doakan saya. Dengan Diana. Sama Nova juga. Ni Diana Amir. Pasal Nabil tak? Apa kau ni? Aku dah kahwin lah. Nak tambah lagi? Nabil dah kahwin. Astaghfirullahaladzim, tak ada yang. Nabil nak tambah lagi? Tambah anak. Alah. Kenapa lepas meriah-meriah ni kau nak kena aku? Nabil kau jangan bahas Nabil. Bini kau dah cantik Nabil. Cantik, bini aku hot babe. Taste. Bini aku. Diana Amir, nak tanyalah. Ya saya. Puasa anda tak meriah tanpa apa? Tak meriah tanpa family jugalah dengan makanan-makanan from my mother. Kesian dia. Kesian Okey dia tak? kan? You okey? Tak, dia selalu kena orang. Bini. Nabil takut. Aku tak takut bini, sayang. Sayang. Ada tak zikir untuk tenangkan dia? Silalah kalau boleh. Okey, last word Fizo Omar. Bagi kata-kata akhir untuk peminat-peminat. Terima kasih banyak. Aku pula yang buat tu. Saya dah ucapkan terima kasih kepada semua peminat saya yang telah menyokong saya dalam industri, sokong bisnes saya, selalu doakan saya semoga selamat, sihat, murah rezeki dan cepatlah jodoh saya insya-Allah. Amin. Dah 4 tahun lepas selamat puasa dan selamat hari raya in advance dan thank you for Meletup. Kepada staff-staff Hot Burger nak advance, inilah masanya. Yes. Sebab bos tengah happy. Okey, Ustaz Afiq Hamidun. Jangan panggil ustaz lah. Adik. Lagi best. Album Zikir Terapi ni adalah satu yang saya rasakan sesuai dijadikan bahan untuk dengar balik kampung. Masa insya-Allah nanti kita akan donate 1000 keping CD dekat tol mana tak tahu lagi, tapi tahun lepas kita dah buat, tahun ni nak buat lagi. So sebagai gift lah, sebagai gift untuk orang balik raya. Mungkin tahun lepas kita buat dekat tol nak balik ke Pantai Timur, mungkin tahun ni ke selatan. Jadi yang nak balik ke selatan tu carilah tol. Hari terakhir sebelum hari raya. So saya akan tunggu dekat KL. Selalu orang elak tol tau. So you can Ni pasal zikir punya CD ni semua pergi tol. Tahun lepas dengan Linda On kita berdua Nak balik Kelantan pun ikut Johor. Ikut Johor. Nak balik Kelantan nak dapat CD percuma. Habis nak balik Perak? Habis apa minyak? Alah. Dia jual CD tu balik kat Petronas. Dapatkan InsyaAllah. Alhamdulillah Zikir Terapi juga di kedai buku pun ada. Di kedai buku pun ada. Boleh dapatkan Apa kata kalau buat package? Semua kedai buku ada. Beli buku Diana Amir. Titisan Mabak percuma. Percuma. Lepas tu beli burger hot. Percuma Fizo Omar. Diana Amir last word. Diana Amir silakan. Last word. Okey, bismillah. Betapa murahnya aku percuma. Nak dapat jodoh tak apalah tu. Amin. Okey, saya punya last ni, first of all, terima kasih banyak sebab bagi sokongan kat saya daripada dulu sampai sekarang, and doakan saya punya family insya-Allah bahagialah dunia dan akhirat. Kita orang punya kesihatan semua dan itulah, keep on being positive insya-Allah. Positive thinking make the world
better. Kau putih sekarang. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton meletup daripada awal hingga ujung. Maafkan salah silap kata bahasa kami ialah Jumpa lagi. kalau apa-apa pun gurauan di bulan Ramadan. Eratkan jalinan Satu ikatan ribuan kemungkinan. Dan kita akhiri meletup kita minggu ini dengan sebuah nyanyian dari daripada Hafiz Hamidun. Yes.